Ini kisah benar Puan Aiza Mira, seorang ibu tunggal dari golongan B40. Tapi semangat beliau luar biasa. Walaupun bermula kecil, beliau konsisten menabung emas sedikit demi sedikit. Hari ini, hasil tabungan emas itulah yang membantu beliau membeli sebidang tanah secara tunai, tanpa hutang. Puan Aiza Mira faham emas bukan sekadar tunggu harga naik, tapi sebagai alat tukar kepada aset yang lebih besar seperti rumah ataupun tanah. Ramai penyimpan emas public gold juga sudah berjaya lakukan perkara yang sama, bermula dengan beberapa gram sahaja, akhirnya memiliki aset sendiri. Anda pun boleh jadi seperti beliau. Di public gold, tak perlu tunggu modal besar. Mulakan sahaja dengan akaun emas cap serendah 100 tanpa komitmen bulanan. Sekiranya anda berimpian seperti Puan Aiza Mira, rujuk pin video 5 langkah daftar percuma. Saya bimbing anda sebaiknya.